Resipi ni korang boleh guna Indomie boleh, mi sedap boleh, Cintan. Pakai apa-apa boleh. Jadi saya pakai samyang ni bang. Lepas tu korang kisarkan 5 tangkai cili padi, 4 ulas bawang putih, 2 bawang ros atau bawang merah. Bawang merah, bawang putih, cili kita tumbuk dulu sebab chopper tak ada. Kemudian korang tumiskan kita punya bawang dengan cili ni. Kemudian korang kena tumiskan kita punya bawang dan cili. Kenapa kita bang? Ni saya punya ni. Boleh masukkan kita punya perencah-perencah tu. Masukkanlah sos, cili, minyak dia. Seasoning ni korang masukkan je semua. Seasoning ni masuk je semua. Dah masuk korang boleh sambung masak sampai dia sekata. Sambung masak sampai dia sekata. Masukkan dalam 2 cawan air. Bila air tu dah mendidih, korang masukkan dia punya mi segera. Masukkan air dan boleh masukkan mi segera. Masak sampailah dia lembut. Kemudian siaplah kita punya Indomie kuah pedas ni. Masak sampai lembut, kemudian tada! Siap. Seram pula tengok samyang ni, merah semacam lah. Mari kita cuba tengok macam mana rasa dia. Rasa macam makanan Melayu. Tak rasa samyang sangat. Pedas pun tak pedas lah, kurang. Rasa okey lah, not bad kalau nak rasa lain dari yang lain. Okay guys, jumpa lagi. Kalau nak saya try resipi lain boleh komen